Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Visual Business hari ini bersama dengan EJ dan juga penerbit Charles Didi. Hari ini EJ berada di kawasan Medan Selera di kawasan Puchong. Jadi kalau anda rasa mereka susah sangat nak cari, terutama kepada mereka yang beragama Islam lah kan, nak cari makanan Cina, ni sebenarnya makanan Cina jugalah boleh dikatakan kan. Jadi hari ini kita bawa sesuatu yang istimewa. Jadi kita nak berkongsi kisah berkaitan dengan satu bisnes yang diterajui oleh orang Melayu. Dia berada di satu gerai makan halal Hong Kong, Chi Chong Fan. Dan bersama EJ, bersama dengan pemilik untuk bisnes ini. Assalamualaikum. Salam. Jadi Fela. Ya, Fela. Fela, kedai buka pukul berapa ni? Pukul hari biasa pukul 10 sampai 3.30. 10 sampai 3.30. Jadi bulan-bulan Ramadan? Bulan Ramadan 3.30 sampai pukul 6. 3.30 sampai pukul 6. Dah berapa lama dah? Dalam Chong Fan dalam setahun. Setahun? Macam mana boleh nak terbuka? Sebab ini makanan bukan makanan orang Melayu kan? Ya, betul. Makanan orang Chinese. Juga ada sejarah di sebalik pembukaan ni lah. Boleh cerita sikit? Pendekkan cerita sejarahnya. Sebelum saya buat Chong Fan, saya buat bisnes saya. Saya jual sate dekat section 17 TJ. Okay. Pasal ada seorang uncle ni, dia offer. Dia jual kat sebelah saya Chong Fan. Tapi dia jual macam yang kat potato, tapi dia ada Chong Fan juga yang fresh. Okay. So dia offer. Okay. Dia offer dan untuk belajar. Untuk ajar. Okay. Lepas tu? Saya yang dia offer lah. Ada orang lain datang untuk offer diri tapi dia tolak. Jadi ni kira bukan kali-kali orang hantar yang bertuah lah ni. Okay. Uncle tu offer, dia kata, you nak I ajar you buat Chong Fan. Dan tanpa fikir panjang saya terus okey boleh. Terima pelawaan itu. Betul. Okey. Jadi berapa lama nak ambil so, belajar? Proses kelas dia 3 bulan. 3 bulan ni? Tapi bukan 3 bulan macam hari-hari. Dia skip. Okey. Jadi dalam buat makanan ni apa yang paling sukar sangatlah? Waktu nak tabur tepung atas kain. Dia ada skill dia. Ada skill dia. Dia tak boleh letak macam nanti dia tak rata. Itu paling susah lah sebenarnya. Paling susah lah. Dia ambil masa lah. Dia ambil masa, betul. Sama kena marah lah. Jadi penerimaan pelanggan-pelanggan bagaimana? So far Alhamdulillah, kebanyakan yang datang semua cakap dia orang bersyukur lah sebab ada Chong Fan yang Melayu halal, betul. Sasa memang nampak orang Melayu yang buat kan? Betul. Biasa dia pergi Ipoh, dia kata dia kena travel Ipoh nak rasa. Jadi kali ni so yang pernah datang Ipoh, dia orang try datang kat sini. Dan memang rasanya memang sama seperti uncle tu buat. Kita buat macam kuah, kita buat resepi sama. Kita buat kita style kan, betul. Dalam Melayuan sikit lah. Apa dia tu? Buat tambah apa? Macam kalau ikut uncle tu udang saja, so kita buat macam ayam, daging. Style kita sendirilah. Okey. Jadi cabaran untuk Kia lah, cabaran paling utama lah dalam buka bisnes. Sebab ini bukan makanan kita ni. Apa antara jatuh dalam bisnes. Jatuh dalam bisnes. Ya, sebelum saya dekat sini saya ada buka kedai makan dekat Kampung Syed Aman, dekat area rumah saya. Okey. Bisnes apa tu? Chong Fan. Chong Fan juga? Saya buka kedai, saya set up semualah. Okey, lepas tu tahan sebulan je. Lepas tu tutup. Kerana ada permintaan ke atau tak ada? Bukan tak ada permintaan, satu jauh mungkin. Lagi satu mungkin orang tak tahu lah kan. Tapi sebulan lah bertahan, lepas tu tutup. So kerugian kat situ lah sebenarnya. Sebenarnya sekarang ni apa? Perisa apa ni? Ini perisa udang. Udang. Dia ada apa perisa? Dia ada 3 plain, daging black pepper, ayam BBQ. Yang kita buat ni udang paprika. Baik. Jadi ini antara resepinya, antara menu yang ada, udang, black pepper, semualah. Jadi kita nak cuba rasa pula macam mana rasanya Chong Fan ni. Chong Fan. Jadi sekejap lagi kita akan jumpa balik. Kita borak lagi dengan Kika selepas ni. Baik, ini dia Chi Chong Fan yang dah Fila siapkan tadi. Fila, dalam keluarga ada yang bisnes juga ke? Mak saya jual nasi lemak.
Oh, ada jugalah. So dah 35 tahun je. Oh, lama. Jadi belajar teknik-teknik bisnes, ilmu bisnes ni daripada mak lah. Tengok saya fizikal pada mak lah. Tapi kalau belajar sendiri. Belajar sendiri? Mak tak ajar. Yelah, ilmu perniagaan tu kan. Memang dulu tapi memang dia support lah. Support lah. Mak masih berniaga lagi dekat? Dekat section 17 PJ. Oh, masih lagi berniaga? Masih berniaga. Dan Fila buka kedai kat sini? Ya, betul. Oh. Saya sebelum ni pun ada buat bisnes lain. Bisnes apa juga? Masa PKP, actually before ni saya kerja sebagai HR. Okay. Lepas tu saya berhenti. Saya rasa macam saya perlukan, saya nak jadi kaya. Sebab saya nak makan gaji tak berbaloi sangat. Tak berbaloi sangat lah. Itu yang buka bisnes. So saya cabar diri saya untuk buka bisnes lah. So saya buka mula-mula dengan tanpa modal buat cleaning service. Oh, okay. Lepas tu dari situ kumpul-kumpul, pergi next step. Lepas tu PKP kan, so tak boleh nak pergi rumah orang. Lepas tu tolong mak saya buat berlauk waktu PKP, buat marketing. Lepas tu dari situ saya kumpul-kumpul, fikir next step nak buat apa. Lepas tu jual pisang goreng tu berjalan 2 tahun macam tu. Lepas tu tak keluar dari comfort zone. So try sate. Try sate dalam 8 bulan macam tu. Then uncle tu offer. Cuba daripada detik sate pula adanya Ci Chong Fan ini. Betul. Okay, jadi sekarang ni dah berniaga dekat sini berapa lama dah? Dah 9 bulan. 9 bulan? 8-9 macam tu lah. Okay, jadi dah tempoh 9 bulan tu mesti daripada awal. Kira ni masih awal lagi lah kan? Ya, masih awal. Jadi persaingan pula macam mana? Tapi persaingan so kan Alhamdulillah Ci Chong Fan sekarang seorang je lah. Betul. Tak ada persaingan lagi lah. Tak ada persaingan lagi lah. Okay, jadi mungkin ada yang juga baru nak mencubakan diri dalam bidang perniagaan, terutama daripada makanan-makanan yang mungkin bukan makanan yang kita masak asalnya lah kan. Macam makanan ni, apa nasihat kita? Nasihat, salah satu mental kena strong. Tak boleh cepat koyak. Untung rugi tu normal dalam perniagaan. Ada hari kita rugi, kita kena sabar. Ada hari kita untung, kita kena bersyukur. Sebab orang berniaga ni tawakkal dia kena tinggi lah kat Allah. Tak macam orang makan gaji, dia ada gaji setiap bulan. Orang berniaga tak tahu ada gaji ke tak. Okey, jadi sebelum kita tutup radio visual business kan, ada tak satu kenangan paling yang tak berdapat kita lupakan sepanjang kita berniaga dekat sini? Manis ke pahit? Terpulang. Terpulang. Oh, paling manis mungkin lepas after viral kot. Pulang jugalah. Aku macam viral, yang first viral kan. Okey, jadi macam mana lepas tu? Saya terlalu pack sampai tak tahu nak buat apa. Dia kan seorang tak ada pembantu? Sebelum ni ada pembantu tapi dia dah berhenti. So sekarang ni seorang? So salah satu cabaran dia staff lah. Okey. Dia orang sikit datang, dia orang sikit nak berhenti. Okey. Jadi kalau ramai-ramai ni macam mana nak kita nak ambil order je? Kalau weekdays saya boleh control lagi insyaAllah. Kalau weekend adik tolong lah. Adik tolong. Okey, baik. Jadi kami di KLFM mengucapkan all the best untuk perniagaan Fika, bisnes Fika ni. Fila. Jadi Fika je salah sebut je Fila, okey. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita akan datang lagi tengok macam mana perkembangan Fila dalam bisnes Ci Chong Fan ini. Mungkin akan buka lagi dekat tempat lain InsyaAllah dalam tahun ni. Tapi kalau orang nak belajar ni Fila boleh kita buka kelas, ada bayaran lah. Ada bayaran lah, yelah kan. Tapi insyaAllah ada franchise akan datang. Ada franchise akan datang. Baik, okey. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam radio visual business akan datang. Saya EJ dan juga penerbit Cara Didi. Kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum.